sekarang baca apa yang cikgu tulis di papan hitam. Ya. Baca seorang demi seorang mulai daripada Nordin bin Hanafi. Baca Nordin. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu tidur. Saya seorang murid fasa digital. Saya belajar bukan hanya sekadar dengan buku, tapi dengan teknologi di hujung jari. Fasa digital tu apa? Tahu lah. Fasa digital. Generasi fasa digital boleh memacu kecemerlangan pendidikan negara. Dasar Pendidikan Digital merupakan pernyataan komitmen Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memacu perubahan landskep pendidikan digital negara. Visi DPD ialah melahirkan generasi fasa digital yang berdaya saing. DPD mempunyai 6 teras. Teras utamanya ialah murid fasa digital. Murid fasa digital ialah murid yang berpengetahuan dan berkemahiran digital. Dasar pendidikan digital mampu membantu individu mengembangkan keterampilan diri dan pengetahuan untuk menggunakan teknologi digital dalam konteks pembelajaran. Terdapat beberapa ciri murid fasa digital. Antaranya ialah mampu mencari dan menilai informasi di internet dengan efektif. Yang kedua ialah kreatif menggunakan teknologi digital dengan mencipta blog atau video yang menarik. Akhir sekali, cekap menggunakan platform pembelajaran seperti Google Classroom dan akaun ID Delima. Pembelajaran digital melalui platform Delima menawarkan pelbagai keistimewaan yang menyokong pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif, interaktif dan berkesan. Berikut adalah keistimewaan utama platform Delima. Akses mudah dan fleksibel. Yang pertama ialah akses tanpa had. Pelajar dan guru dapat mengakses bahan pembelajaran atau kerja khusus pada bila-bila masa dan di mana sahaja selagi mempunyai sambungan internet. Ini memberikan fleksibiliti kepada pelajar untuk belajar pada bila-bila masa dan tanpa terikat dengan jadual tradisional. Yang kedua ialah pembelajaran secara individu atau berkumpulan. Pelajar boleh memilih untuk belajar sendiri atau berkolaborasi dengan rakan-rakan melalui forum ataupun perbincangan dalam talian. Yang ketiga ialah penilaian dan ujian secara digital. Pelajar boleh menduduki ujian atau kuis secara dalam talian yang membolehkan penilaian dilaksanakan dengan lebih cepat dan efisien. Jom kita saksikan antara contoh murid fasa digital. Saya dah jadi murid fasa digital. Awak bila lagi?